Okay everyone, saya lah Cikgu. Yeah, welcome to my YouTube channel. So, hari ini, bab ini, video ini ialah sambungkan kita punya kerja khusus projek part 5. Okay, so part 5 ini apa nak buat? Okay, yang sangat-sangat. Okay. Saya tak pasti semua orang ingat senang tak. Tapi saya rasa senang lah. Ialah kita punya ledger dengan imbangan duga. So, semua murid mesti tengok yang last part 4 dulu. Yang buat buku catatan pertama. Yang ni. Mesti siapkan ini dulu, baru boleh buat ledger sekarang. Okay? So, hari ini ialah satu part yang sangat penting kerana kita punya first time imbang di video ini. So, nanti you siap, you dapat imbang, you mesti komen bawah sini. Bagi tahu saya, cikgu saya sudah imbang, okay? So, sini hari ini kita bukan hanya cakap ledger saja, kita pun akan cakap imbangan juga yang check input imbang punya, yang imbang ke tak punya. Okay, so sekarang kita boleh buat. Mari home kita buat sekali. Okay, so di sini kita boleh sambungkan apa nak buat dalam ledger. Okay, so first of all kita nak tengok balai jenayah di sini dulu. Okay, so bila you buat ledger yang macam ini punya, semua murid, ledger yang macam ini punya, dia ada bentuk T punya, T. So nanti dia akan buka banyak, okay, banyak account. So you mesti ada ya prepare banyak kertas untuk ledger ini. You mesti nak prepare banyak kertas. Okay. So untuk ledger kita perlu ingat nak ikut dia punya tarikh, ikut tarikh susunan dia. So journal dia ada first day, tarikh yang pertama kan. So semua ada kat journal punya. You mesti buka yang macam kanan di sini. Account kenderaan kan. So kenderaan ialah debit. So kat debit sini kita record 2025 Jun 1 baki BB. Kita suruh ini ialah baki BB. Maksudnya dia punya kenderaan ialah bring dari bulan lepas punya. So ini kita sudah dia baki BB 20,000. Nampak tak? Okay, buat ini dulu. And then, buka lagi satu account lengkapan. Sama juga bagi BB dia. Kat debit 12500. Jangan tulis bagi HP dulu. Nanti saya sekali aja. So, ikut yang saya apa tunjuk di sini dulu. Buat ini dulu. And then, buka lagi satu account lengkapan. Buat debit bagi BB. Lagi ada inventory. Juga buat bagi BB. Tapi dia punya amount yang ikut balik you punya journal di sini. Apa you tulis. Bukan yang saya punya. So, semua ini dah sama. Lagi juga simpanan tetap di sini. Okay. You mesti ingat. Cikgu, kenapa ABT you tak ada rekod punya? You rekod simbahan tetap? Kerana ABT kita suruh dia ledger jualan. Saya rekod yang lain punya kertas. So di sini boleh nampak tak ledger jualan. Nah, bawah sini. Saya ada rekod bawah sini. Sama juga. Dia tulis account belum terima. Tapi nanti saya baru cakap lah. Saya skip dulu. Nanti saya cakap sekali. Saya explain sekali. So ikut saya dulu. Okay. So inventory lagi account simpanan tetap. You tulis dulu kat debit sini. Baki BB 50,000. Deposit sewa 3,000. Account deposit sewa. You buka saja. Semua account dia ada di Vietnam. Debit baki BB 3,000. Lagi deposit utility. So you buka account deposit utility baki BB 600. So semua ialah di debit side punya account sudah buka. Nanti you juga nak buka yang credit side punya. Ingat lah. So susun nilai terkumpul kenderaan. So untuk credit side, dia punya baki BB kat credit sudah. Ini ialah dia punya cara untuk record ledger. So bagi BB dia 3,800. Lagi susun nilai terkumpul lengkapan juga kat kredit 4,800. Ini bagi BB dia. Lagi peruntukan hutang ragu 201 bagi BB kat kredit. Lagi account belum bayar nanti saya skip dulu. Nanti saya akan explain dengan account belum terima dua ini. Okay, so kita skip boleh nampak pinjaman bank juga kat kredit bagi BB 43,200. Lagi account modal, okay, yang ini dia punya berkongsi A ya. So berkongsi A saya at least bagi BB 70,000. Okay, berkongsi B punya account modal bagi BB 30,000. Semua ikut balik yang amount di sini. Okay, account semasa juga 7850. Account semasa Adeline 330. Okay, so di sini tadi saya sudah skip. Okay, skip ABT dengan ABB. Lagi tunai bank, kenapa tak payah buka? Kerana tunai bank kita sudah record kat buku tunai last part. Part 4.
Di sini nampak tak baki bibi dia. So, tak payah buka lagi account bank, account tunai. Tak payah. Hanya rekod dalam buku tunai sahaja. Buku tunai juga satu ledger lah. Bentuk T, nampak tak? Bentuk T. So, kita sudah rekod kat sini. Okay? So, di sini, yang bak ABT dengan ABB ni, okay, saya ajar how to open ABT, ABB ha. So, ABT di sini, kita boleh nampak, saya rekod ABT kan. Tapi saya bukan rekod yang semua 6700 di sini. Saya separate, saya asingkan dua ABT, ialah perniagaan S dengan perniagaan T. Ialah bilangan S dengan bilangan T kita. Kenapa? Kerana kita di sini mesti nak separate. Kerana kita ada dua bilangan. So, how I know dua bilangan ini, dia punya apa? Baki bibi untuk bilangan S kita ialah 3700, untuk bilangan T ialah 3000. Ini akan refer yang you punya maklumat account belum terima. Yes. Di sini, kalau you masih ingat, dalam you punya kertas, okay, muka surat 9. Di sini yang part 2, I think is part 2. Saya sudah ajar kan. Di sini you akan asingkan dua ABT dulu. Total dia 6700 betul. Tapi you nak separate. You nak bahagikan kepada dua ABT ini. So di sini kita sudah set berapa mereka hutang kita. So mereka hutang kita untuk S saya sudah rekod 3700. Nampak tak? Untuk pelanggan T saya rekod 3000. So ikut balik yang maklumat ABT di sini. Apa you rekod punya amount. Bukan yang ikut saya punya. Setiap orang mesti ada sendiri punya. Okay? So, buka saja. Debit ABT. Baki bibi, baki bibi. Sama juga, account belum bayar kita suruh dia ledger boleh. So, saya record yang kertas yang lain. Okay? So, ini baki bibi kat kredit. Dia ikut yang ABB punya maklumat. Nampak tak? Saya separate. Saya bahagikan kepada dua account belum bayar di sini. 4,500 untuk pembekal P. 3,000 untuk pembekal Q. 3,000. Senang kan? You ikut balik saja apa you record kat sini. Okay? Sangat penting ha. Jangan tak tahu ha. Okay? So sekarang kita boleh sambung. Okay, kita boleh sambung. Okay, so yang first day punya journal arm siap. So journal arm yang kedua dia tarikh yang 12, nampak tak? Ini kita nanti record. Saya ikut dia punya tarikh punya susunan. Okay, so kita tengok lagi ada tarikh yang pertama tak? Journal semua ada. So, kita boleh nampak dalam buku tunai ada kan? Pinjaman Alice. Ini yang tarikh pertama. Nampak tak? Tarikh pertama. So, kalau ada, so you nak buka satu account lagi. Account pinjaman berkongsi A. Okay? Ikut balik atas. Tadi sampai account semasa kan you buka ledger. So, lagi buka account pinjaman Alice. Ini untuk dia. Ini untuk dia. And then di sini buku tunai dia kan debit kan 6,000. So sini akan letakkan kredit. Kerana pinjaman ialah liability kita, so liability kat kredit. So you tulis bank. Kerana dia pinjam daripada dalam bentuk cek bank. So ikut butil dia you tulis bank saja. 6,000. Semua orang sama. Boleh faham? Ini ialah cara untuk record ledger. Ingat. Ledger. So selepas 1st of June, so kita boleh nampak dah ada 2nd of June. Maksudnya dah ada tarikh yang kedua. Terus pergi tarikh yang ketiga. So di sini, tarikh yang ketiga kita boleh nampak ada sewa di sini. Kredit lagi jualan dengan ini. So saya buka sewa dulu. Sewa dulu. Di bawah sini saya buka sewa. Sewa sini ialah kita bayar dengan cek. Sewa 4,500. So sini kredit buku tunai. Tapi account sewa kena debit. Maksudnya sini kredit, sini akan pindah ke debit. Maksudnya boleh dapat imbang. Okay? So account sewa kat debit sini you record bank 4,500. Ini ialah Jun 3. Jun 3. So siap kita boleh nampak yang debit sini juga ada yang ketiga direct. Jualan dengan hasil perkhidmatan. So you mesti nak buka satu jualan. Jualan di sini dia guna banyak tempat nanti. Kerana nanti kita ada banyak jualan kan. Okay? So nanti akan panjang sangat format dalam jualan account. So tapi tak apa, kita recordkan kredit dulu. Yang jualan yang ketiga, tarikh yang ketiga. Jualan 11500 dalam bank. You ikut balik. Butil dia 1550 bank. Lagi, dia ada hasil berkhidmatan kan? So sini juga akan buka satu hasil berkhidmatan account. Okay, buka satu account hasil berkhidmatan. Okay, so juga kat kredit 200. 200 bank, masuk bank. Okay, ini yang tarik 3.
Sama juga tadi ada tarik 3 dalam jurnal belian. Nampak tak di sini? Jurnal belian nampak tak? Ah, saya sekarang bagi tahu lah. So jangan risau. Okay, tak nampak. Saya sekarang akan bagi tahu. So tarik yang ketiga di sini adalah you beli barang niaga dengan pembekal P 2.500. Saya bagi tahu how to record ah. So you boleh tengok balik you punya ABB pembekal P. Tadi you sudah buka punya baki BB. Ledger belian kan. Tadi you sudah tetap baki BB. So sekarang you beli lagi. Maksudnya you hutang dia akan bertambah. So you credit untuk ABB berdampak letakkan kredit. Kita tulis belian. Kita beli barang niaga dengan dia. 2.000 di sini. So you record saja 2.500. Okay? Record ini saja dulu. You record ini saja. Boleh faham? So tarik yang ketiga siap. Semua siap. So dalam jurnal yang paling dekat tarik 3 ialah tarik 9 nantilah. So nanti kita tengok balik sini. So kita boleh tengok buku tunai dulu. So after that, sorry. So after tarik ketiga, kita boleh nambah dalam buku tunai ini lagi ada apa tekat tarik yang ketiga punya. Ada apa? 4 kan, nampak tak? 4 jualan. So you balik tadi punya account jualan di sini. 4 nampak tak? Bank 3.000. Record saja. Kredit sini. Record sini debit, sini kredit. Oke. Yang tarik keempat, yang seterusnya ialah tarik yang kelima di kredit sini. Pembekal PUI. Kita bayar kepada mereka 4.500. So, you bagi yang pembekal P sana. Kalau kita sini kredit, so sini letak debit. Kita bayarkan, kita berhutang dia akan kurang. Kita sudah jelaskan hutang. So, di sini akan debit tulis bank. Kerana kita guna bank untuk bayar 4.500. Sini. 4.500. Oke. So next, yang keenam tarik sini debit. Kita pun juga akan dapat duit daripada perniagaan T, 2.000 bank. Okay, so kita boleh tengok yang account belum terima perniagaan Tom di sini. Kalau sini debit, akan pindah ke kredit sini. Yang Tom berhutang kita akan kurang juga. Tapi ABT kad kredit ialah berkurang. So kita akan record kat kredit bank 2.000 di sini. Ikut ikut okay, ikut So after yang tarik yang keenam, di sini yang paling dekat tarik ke-6 ialah 10. So kita nanti baru tengok sini. Kita pergi atas tengok yang tadi saya ada tarik yang ke-9 di jurnal belian kan. So jurnal belian lagi kita beli barang niaga dengan pembekal Q. So kita mesti tengok pembekal Q punya account. Account belum bayar Q di sini. Okay? So sama juga kita akan record di sini. Sama dengan tadi punya pembekal pre. Kita beli barang niaga dengan dia, kita record kat kredit sini. So sekarang kita pembekal Q. So kita record sini belian 6.000. Nampak tak? Ikut balik berapa amount dalam jurnal am kamu. Okay. So 9 siap. Okay. So paling tekan 9 di sini adalah jurnal pulangan belian. Nampak tak? Sama juga pembekal Q. Tapi yang ini ialah debit di sini. Tulis pulangan belian. Kerana bila kita pulangkan barang kepada pembekal, maksudnya kita berhutang dia akan kurang. Berhutang dia akan kurang. So untuk ABB kurang kat debit. So 40 debit. Okay. Siap. Lagi kita boleh nampak yang paling dekat ialah dalam buku tunai. Tarik yang ke-10 juga. Perniagaan SB. Perniagaan ialah kerana kita dapat duit daripada mereka. So, dalam account belum terima S, sini akan kredit. Sana debit, sini kredit. Bank. 3700. Bank. Ikut balik. So, lagi ada tarik yang 11 jualan. So tengok yang jualan tadi you buka punya jualan kredit sini 11 bank berapa amount dia tulis. So lagi ada 12 jualan. Tengok 12 bank 7.100. Lagi ada hasil perkhidmatan 250. Okay, sini juga akan kredit. Tadi you sudah buka punya, jangan buka lagi ya. You ikut balik yang you buka punya, letak dalam kredit. Sama juga kat kredit sini ada ambulan Adeline kan. You ambil tunai. Dia ambil tunai. So you mesti buka lagi satu account ambulan Adeline. Yang ini tak pernah buka. So you mesti buka yang baru punya. So di sini kita record kat debit lah. Kerana sini kredit keluar bank. Nanti sini tambah ambilan. Tulis bank 10.000. Nampak? 10.000.
So, saya masih ingat Jonah Am juga lagi ada satu yang tarik 12 punya. Ini ambil untuk belian. Dia ambil barang niaga. So, di sini, wih, apa tu? So di sini kita boleh nampak, okay, dalam Jonah Am tadi, ini. Nampak tak? Kita debit ambilan 120. Tadi ini ialah yang ambil tunai, ini ialah ambil barang niaga. So ini akan rekod satu kali debit tulis belian. Kerana nanti you nak kredit belian. So maksudnya sekarang you mesti buka satu account belian di sini. Yang baru punya, ini yang baru punya account belian. Buka satu. Apa-apa susunan buka pun tak akan salah punya. You nak buka apa dulu pun boleh. So dalam belian ini kita akan rekodkan kredit kerana belian berkurang dia sudah ambil. Tapi butiu dia tulis ambilan Adeline. Saya punya ambilan Adeline you punya ambilan berkongsi B siapa tu nama dia you record you punya 120. Okay, so Juna Am mesti kena rekod dua kali di sini. Okay, siap 12 siap. Lagi ada tak? Lagi jurnal jualan 14. Nanti saya tengok buku tunai dulu. Okey, buku tunai ada 13. Tapi yang ini ialah dia punya kontra. Tak apa, lagi ada 13 dalam debit sini. Jualan, nampak tak? Jualan, you jual lagi. Tapi you dapat tunai jualan ini. So, you pergi account jualan, you record kredit sini, tapi sekarang you record butil dia lah tunai. 1,000. Debit sini kredit. Okey? Siap. Yang kontra ini, tak payah duli dia. Okay? Just ignore saja. Yang kerana sini sudah debit satu kali, kredit satu kali. So, habis. Okay? So, lagi tekat 13 tarik ialah 14 di journal jualan sini. So, maksudnya, you ada jual barang niaga kepada perniagaan T. So, dalam account belum terima perniagaan T di sini, you akan record kat debit jualan. Nampak tak? 9,100. Debit saja. Kerana mereka hutang kita bertambah. Kita jual and then dia belum bayar kita lagi. Okay, yang ini 14. Sama juga dalam jurnal belian, you lagi beli barang dengan pembekal PUI. So, dalam account belum bayar pembekal PUI, akan record kat kredit tulis belian. 15 belian. Berapa dia? 4,000. Tulis 4,000. Oke, so di sini yang seterusnya taruh yang paling dekat ya 20. So nanti kita tengok balik di sini. Oke, so dalam buku tunai kita masih ada jualan untuk 16 tarik. So pergi yang account jualan kredit sana tulis 16 ini bank. Apa nombor dia? Di sini you tulis. Saya punya 7,400. Sama juga ada 17 tarik. Jualan. Tulis. Banyak jualan kan? You ikut saja. Kredit sini 4,100. Lagi ada hasil perkhidmatan 300. Kita record kat kredit hasil perkhidmatan sini. 17,300 bank. Lagi ada 18 di sini. Jualan tunai 3,600. So sini record kredit bank 3,600. Tapi sekarang lagi ada barang di buku tunai punya kredit adalah bayar utility tadi. So maksudnya you mesti buka lagi satu account utility yang baru punya. Sini kredit akan letak dekat debit sini 600 bank. Butuh dia bank. Okay? Okay? So selepas ini kita boleh tengok balik atas sini. Nampak tak? Dalam jurnal belian ada tarik 20. You beli barang niaga lagi daripada pembekal Q. So pergi ABB pembekal Q. Sini kredit 20 belian. 12,000. 12,000. Okey. Habis 20 ini kita boleh nampak dalam buku tunai ada tarik yang 21. Nampak tak? Pembekal Q. You bayar kepada dia. You jelaskan you punya hutang kepada dia. So ABB pembekal Q akan debit lah di sini 21 bank 5,000. Saya punya you ikut balik amount you Okey, ini tulis bank pembekal Q punya debit ABB. So kat debit sini juga ada lagi jualan 21. Banyak jualan. So kita tengok balik ya account jualan sana. Okey, kredit 21 tunai 14,100. Tapi kita tulis tunai dia dapat tunai. Lagi juga hasil perkhidmatan sama juga akan dapat tunai punya 300. Okey? Inilah hasil perkhidmatan. So selepas 21 kita boleh nambah ada lagi dalam jurnal jualan 22. You jual kepada perniagaan S.
pelanggan S. So you pergi pelanggan S sana ABT, you apa? You jual kepada dia, you debit 22, nampak tak? 22. Debit. Sorry. Ini betul-betul S. Saya nampak salah tadi, saya nampak T. S betul, debit jualan. 9.100. Siap. Kalau siap, selepas 22 kita ada 23 kat jurnal pulangan jualan. Sama juga perniagaan SP, perniagaan S saya. Tapi sekarang rekod kad kredit kerana kita jual kepada dia tapi dia pulangkan barang kepada kita. So maksudnya ABTS berhutang kita akan tolak berkurang. Dia hutang kita akan berkurang. So kurang dia tidak kredit sini. So letak pulangan jualan 50. Okey, pulangan jualan ini. Okey, kalau siap boleh ikut baris bawah di sini. Boleh nampak tarik tak jualan. Buku tunai. Lagi lo pergi buku tunai jualan dulu. Kredit 23 tunai. 3.300. Tapi tunai tapi ialah tunai. Okey, dia masuk tunai. Okey. Lagi. Yang kontra tak payah duli dia. Kontra tak payah duli dia. Okey, nanti ada lagi tarik 24 di Jurnal Belian. Jurnal Belian. Lagi pembekal pui. You beli barang niaga dengan mereka. So, pembekal PABB sana akan kredit lagi. Ini yang last one. 24 tarik dia. Belian 4.000. Okey, siap. So, semua jurnal di sini sudah siap. Semua sudah rekod kan? So, kita hanya fokus buku tunai sekarang. Yang baki punya. Yang masih belum rekod punya. So, di sini kita ada pinjaman 25. So, maksudnya, okey, tak payah buka pinjaman bank yang lagi ya. Kerana tadi yang bagi awal kita sudah buka satu pinjaman bank. So, you ikut balik yang di sini punya. So pinjaman bank di sini kita akan debit tulis bank kerana sini kredit, so sini akan pindah sini debit. Bank 900. Oleh itu kita masih ada bayar untuk faedah atas pinjaman. So kita boleh buka account faedah atas pinjaman. Sama juga letak kat debit 135. Tapi tulis bank kerana kita bayar dengan bank. Okay? Siapkan 25. Kita boleh nambah dalam buku tunai debit masih ada. Jualan tunai 2 kali. Nampak tak? So, dalam akaun jualan, credit size ini ada 25. Bank, berapa amount dia. Lagi 26 jualan. Okay, sama juga rekod kat kredit sini, berapa amount dia. Ikut balai sini. Tapi dalam 26, dia masih ada penerimaan daripada pelanggan S. So, pergi account belum terima S, sini kat kredit tulis bank. Kerana kita terima daripada bank. So, bank sini akan tambah 5.000 di sini. Kredit. Okay. So, last kali ialah kita punya jualan. Okay, lagi pergi jualan sini. Kredit, jualan. 30 bank 3135. Siap debit sini. And then kredit sini masih ada 3 barang nak rekod ialah gaji Alice, gaji Adeline dengan gaji pekerja kita. So sini saya tulis buka lagi satu akaun yang baru gaji untuk gaji berkongsi A. Tapi sini rekod kat debit lah. Debit 2000 debit. Sama juga gaji berkongsi B 2000. Tulis bank dekat debit sini kredit pindah sini debit. Yang last one kita buka account gaji pekerja. Sini kita bayar dia 10.400. So sini juga letak kat debit sini bank. So after you siapkan semua dari di sini, okay? Last one, you nak record je lah semua journal punya yang paling terakhir di sini punya amount. Tadi belum record kan? Okay, so untuk account journal belian, I ajar untuk journal belian, account belian dia cakap tulis kat debit. So maksudnya you tengok balik you punya account belian di sini. So you tulis debit, you tulis account belum bayar. Kerana sini banyak ABB. So kita hanya tulis ABB, dia jumlah dia berapa. Terus record kat debit sini. Nampak tak? Debit sini. Kita tulis yang tarikh yang terakhir 30 Jun. Inilah cara untuk rekod ledger. Senang, semua debit. Maksudnya you beli barang niaga bulan ini jumlah dia ini. Rekod kat account belian. Siap. Kita boleh tengok jualan. So jualan sama juga. Jualan akan rekod kat kredit Kredit jumlah dia 18200. Sini dia cakap kredit. Kredit dia, kredit saja. 18200. Kredit lagi. Lagi account pulangan belian.
So you kena buka lagi satu account yang baru, account pulangan belian. Untuk pulangan belian, kad kredit. So tulis ABB 40. Ini pembekalan ialah ABB, kredit. Untuk pulangan jualan, dia kad debit. So ini ialah ABT 50, kad debit. Nampak tak? So ikut saja. Okay, ikut saja, pindah di ledger saja. Tapi amount semua ikut sendiri punya. Okay? Jangan tengok salah. So di sini kalau you semua ledger sudah buka and then siap, you boleh cari baki HP. So di sini I pun akan tunjuk. Actually dalam part 4 saya sudah ajar how to find buku tunai punya bagi HP. Sama dia punya logic, sama saja dalam ledger. Macam kenderaan tadi sudah debit, hanya debit ada saja kan. And then debit tolak kredit dapat 20,000 lagi. Bagi HP dia, and then bagi BB pindah di sini. Okay. Lengkapan sama juga bagi HP, bagi BB. Berapa amount dia ikut saja. Inventory sama juga bagi HP, bagi BB. Simpanan tetap sama juga bagi HP, bagi BB. Lagi, deposit sewa bagi HP, bagi BB. Deposit utility bagi HP, bagi BB. You macam ini saja. Pindah ke next month, Julai 1. Okay, susun dia terkumpul, dia sudah terbalik. BB tadi sudah kredit, so HP dia akan ke debit, and then pindah lagi ke kredit. Dia tak sama tempat saja. Tapi amount semua dia punya konsep sama. Konsep sama. So, susun dia terkumpul lengkapan, kredit bagi BB, so debit bagi HP, and then BB lagi pindah di sini. Peruntukan juga sama. HP, BB. Tapi pinjaman sekarang tak sama. Kerana pinjaman tadi dia ada bagi BB, dia lagi ada bayar 900. So you kena guna besar tolak kecil. Kredit besar kan, tolak 900 dapat dia masih tinggal belum bayar punya pinjaman bank ialah 42,300. Hanya di sini tulis bagi HP. Okay? Di sini kita tulis bagi HP. Okay? And then jumlah dia akan sama. And then bagi HP pindah ke next month. Bagi BB Julai 1. Okay? Senang sahaja. Senang sahaja. Lagi, account modal Alice dengan account modal Adeline saya. Bagi BB, bagi HP. Bagi HP, bagi BB. Sama saja. Kalau tak ada apa-apa, so just put here and then bring to the next month. Okay? Account semasa juga dua saya punya berkongsi. HP, BB, HP, BB. Untuk pinjaman Alice sama juga. Tadi sudah bank card, kredit saja kan. So saja. So debit sini bagi HP dia. And then BB. Kalau satu saja, macam ini pindah saja. Debit kredit. HP, BB, HP, BB saja. Account sewa juga. Tadi debit saja satu kan. So HP kredit, BB debit. Pindah ke next month. Tapi account jualan dia banyak. So you tekan calculator. Hati-hati ya. So you boleh kredit dia banyak besar kredit kan. Jumlah dia kredit berapa. You campur semua ini. Dapat jawapan dia. Letak bagi HP di sini. And then jumlah dia akan sama. Bagi HP lagi pindah ke kredit sini. Jadi kita punya next month bagi BB 89135. Yang saya punya ini account jualan. So you ikut balik you punya berapa dia. So siap. Kita boleh tengok yang belian. Belian. Belian sama juga. Okay. Debit banyak kan. Debit besar kan dia punya amount. 28,500. Tolak 120. Jadi dia punya bagi HP. Ini. Letak ke sini. HP and then akan pindah ke sini. BB jadi. So jumlah dia akan sama. Okay. Semua ini sama dengan yang last part buku tunai punya cara untuk cari bagi HP. So sama juga. Hasil perkhidmatan. Kredit you campur semua berapa. And then dapat jumlah you letak dekat bagi HP kat debit. And then HP pindah ke kredit jadi bagi BB. Okay. Siap, kita boleh tengok ambulan Adeline. Ambulan kat debit ada dua saja. You campur dua ini dapat jumlah. And then bagi HP dia sama dengan amount jumlah dia. Okay. And then bagi HP pindah ke debit. Jadi bagi BB next month. Utility hanya debit saja. So terus kredit bagi HP. Pindah bagi BB. Senang. Siap. Next. Lagi ada. Banyak lagi lah tutup. Okey, semua ini ingat saja. Bagi atas pinjaman, bank saja dekat debit. So bagi HP, bagi BB. Gaji Alice bank debit saja. So bagi HP, bagi BB. Gaji berkongsi B Adeline saya. Bagi bank saja debit. Bagi HP, bagi BB. Gaji bekerja sama juga. Debit bank saja. HP, BB. Senang. Okey, tapi sangat
Sangat letih. Kalau you tutup semua, nanti you punya mata akan kisiau. Okay. Okay, so di sini account pulangan berian sama juga. Kredit ABB kan, satu saja bagi SP, bagi BB. Pulangan jualan debit ABT satu saja bagi SP, bagi BB. Siap semua ledger am di sini. So kita boleh tengok yang ledger berian di sini. ABB pun juga nak tutup ah. So sama juga, kredit sini campur semua. Dapat jumlah dia tolak yang debit punya amount, jadi dia punya bagi SP. Ini tolak. Jadi bagi HP letak sini, kat debit sini. So jumlah dia akan imbang, and then bagi HP pindah ke kredit, jadi bagi BB. Untuk ABB pembekal Q sama juga, kredit you campur, dapat jumlah, and then dollar yang apa ada kat debit. Jadi dia punya harga dia letak bagi HP di debit, and then campur jumlah akan sama dengan kredit. And then bagi HP akan pindah ke credit side. Siap. Siap. Kita terus ABT. Oke, sama juga debit campur akan lebih besar daripada kredit. Walaupun kredit dia ada banyak. Nampak tak? Debit dia 12800. Kredit you tolak 3 barang ini masih ada kan? Ada amount kan? Tak ada negatif kan? Nah, maksud boleh dengar, boleh tolak lah, cukup tolak. So ini ialah bagi SP untuk perniagaan S kita. Bagi SP and then pindah ke sini jadi bagi BB. Sama juga dalam untuk account belum terima perniagaan T. Debit campur, tolak kredit. Oke, dapat bagi SP ke kredit sini and then pindah ke debit. So, semua ini kita tutup, maksudnya ledger kamu sudah siap. So, bila ledger kamu sudah siap, kita boleh buka yang seterusnya. Ialah kita punya imbangan duga. Yes. So, sekarang kita nak check boleh imbang tak yang kita buat ledger itu. Kalau imbang maksudnya sudah betul. Okay? So, untuk imbangan juga dia juga senang sahaja. Tapi you mesti nak ledger kamu dulu lah. Siapkan ledger dulu. So, dalam imbangan duga, you buka imbangan duga, you tulis nama pekongsi awak, and then tulis imbangan duga dari dia. Okay? So, di sini kita punya imbangan duga ada debit dengan kredit. Okay? So, how to tulis debit kredit? You ikut yang tadi, you tutup punya. Semua you tutup punya ledger dia ada baki BB yang next month punya kan. Macam buku tunai. You start from buku tunai. Buku tunai punya baki BB kat Julai 1 kat debit sini. Tunai ialah 5,700. So tunai. You tulis tunai. And then you tulis kat debit. Kerana sini dia debit. Kiri. Left hand side. Debit. 5,700. And then bank ialah debit 102,721. Nampak tak? Senang saja. You salin saja apa you tulis di sini. Siap, kita boleh tengok yang ledger. Lagi kenderaan kat debit kan? Debit lah sini. 20,000 kenderaan. Lengkapan debit 12500. Inventory debit 18110. Ini semua orang tak semua inventory. Okay, tapi mesti kat debit. Simpanan tetap 50,000 kat debit simpanan tetap. Deposit sewa debit 3,000. Deposit utility debit 600. Susunnya terkumpul kredit, nampak tak dia kat kredit sini. Susunnya terkumpul letak kredit 3,800. Susunnya terkumpul lengkapan kredit juga 4,800. Peruntukan hutang ragu kredit juga RM201. Lagi pinjaman bank kredit juga saya punya 42,300. Modal Alice kredit juga 70,000. Modal Adeline pekongsi B kita kredit juga 30,000. Akaun semasa pekongsi A saya punya kredit juga 7,850. Akaun semasa pekongsi B kredit juga 3,330. Lagi pinjaman pekongsi A saya juga kat kredit sini bagi BB 6,000 kat kredit letak sini. Lagi sewa, sewa kat debit sudah debit. So debit dia 4,500. Jualan bagi BB dia kat kredit. So kredit sini akan letak 89,130. 89,135. Lagi belian kat debit bagi BB nampak tak? Debit dia 28,380. Hasil perkhidmatan kat kredit bagi BB 1050 kredit hasil perkhidmatan. Ambilan pekongsi B kat debit 10120 debit. Utility sama juga kat debit bagi BB saya 600 debit. Faedah atas pinjaman bank sama juga debit 135. Gaji Alice
ialah gaji berkongsi A sama juga debit 2,000. Gaji berkongsi B sama juga debit 2,000. Gaji bekerja sama juga debit 10,400. And then last two. Pulangan berian kad kredit 40,000. Pulangan jualan kad debit bagi Bibi 50,000. 50 ringgit. Sorry, 40 ringgit, 50 ringgit. Last. ABB. Kredit bagi Bibi untuk pembekal P saya ialah 10500. Untuk pembekal Q saya 15960. Untuk yang ABT punya debit 4050. Untuk sorry, ini bukan pembekal, ini perniagaan. Saya salah tulis jangan ikutlah. Pelangan ataupun perniagaan. Pembekal ialah untuk ABB punya. So sama juga debit sini 4050. Lagi debit sini 10100. Selepas you letak semua ini, you campur semua debit dengan campur semua harga atau amount kad kredit. You mesti dapat debit dengan kredit sama amount. Ini maksud dia sudah imbang. Kalau first time you boleh dapat imbang, congratulations, tahniah. Okay, sila komen bawah bagi tahu saya. Sampai imbang juga, you sudah imbang. Okay, so yang video ini ialah untuk yang first time imbang lah. Okay, I pun boleh harap semua murid boleh dapat imbang sangat senang. Okay, kalau tak imbang pun tak apa. Minta tolong cikgu pun boleh dalam WhatsApp saya. Okay, saya ada masa mesti saya akan tolong. Okay, so hari ini sampai sini. Remember follow TikTok saya lah. Okay, and subscribe YouTube channel saya. See you in the next video. Bye bye.